Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni akan belajar pelajaran sejarah Islam. Tajuk pelajaran kita hari ini iaitu sambutan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dari muka surat 1 hingga muka surat 3. Objektif pelajaran kita hari ini iaitu murid dapat mengambil iktibar dan ketebahan dan kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Tajuk pelajaran kita hari ini berkenaan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang Arab memeluk agama Islam dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab sangat kuat berpegang kepada kepercayaan dan agama mereka. Mereka akan marah jika berhala mereka dikeji, lebih-lebih lagi jika disuruh meninggalkan agama yang mereka anuti. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah supaya mereka memeluk agama Islam dan meninggalkan menyembah berhala, mereka sangat marah dan benci kepada dakwah baginda, kerana dakwah baginda itu bertentangan dengan kepercayaan dan pegangan yang mereka warisi daripada datuk nenek mereka. Orang-orang Arab, terutamanya kaum Quraisy, menentang dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah baginda. Lalu ketua-ketua orang Arab datang menemui Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta supaya Abu Talib memujuk Nabi Muhammad agar baginda memberhentikan dakwah Islam dan jangan menghina berhala mereka. Mereka mengugut akan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesiapa saja yang menghina berhala dan kepercayaan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan orang-orang Arab dan tidak gentar dengan ugutan mereka itu. Baginda tetap meneruskan dakwah baginda menyebarkan agama Islam.